Okay guys, kalau korang tengah planning nak cari kereta yang lagi jimat minyak, korang boleh cuba go for kereta hybrid. Okay, contoh korang nak ambil SUV yang lebih jimat minyak, boleh cuba ni, Toyota Cross. Okay, yang ni hybrid model. So untuk hybrid ni, biasanya dia lebih jimat dari kereta petrol. Okay, contoh Nissan Serena ni, dia kalau isi 50 dari Perak sampai Klang boleh pakai lagi di situ. Time balik mungkin isi lagi dalam 30 dah okey. Sebab kereta hybrid ni dia setengah bateri, setengah minyak. Contoh macam Honda City ni, ini pun hybrid juga. Okay, so sebelah ni dia petrol. So both ni mestilah ini lagi jimat minyak, betul tak? Sebab kereta hybrid. Okay, kalau macam nak lagi murah punya hybrid pun actually ada. Lagi murah punya kereta hybrid. Macam di belakang situ kita ada Honda Insight. Okay, ada Honda Insight, ada Hyundai Ioniq. Semua ni kereta hybrid yang okey, bateri semua cun-cun punya. Yang ni lagi murah lah, harga dalam 20,000 something lah untuk harga body. Okay, ke bawah pun ada. So kawan-kawan, kalau anda minat nak cari kereta hybrid ataupun nak cari kereta yang lebih jimat minyak dari petrol, boleh PM saya ataupun komen dekat bawah. Okay, kita jumpa next review.